Jadi saya tak ada kebaya, tapi saya ada kebarung. Kejap. Kejap. Macam ketat. Okay. Alright. Yang ni tak adalah kebaya sangat, tapi dia kebarung. Okay. Tapi kalau tak tahulah, saya tak tahu selera perempuan macam mana. Tapi kalau untuk maroon ni macam tak sesuai lah kan. Okay, contoh. First kita ambil navy blue lah. Navy blue yang plain. Close up sikit, close up dia biasa je. Tak ada pun dia macam dia nampak masa depan ke apa ke, tidak. Demo peringkat travel. Okay, sambil-sambil bang minta maaf bang sebab tadi ramai kaum monitor yang berbalas komen. Nak tengok itulah inilah kan. So kita layankan kejap lah. Okay. Ni contoh kebarung. Cantik juga. Okay. Dekat lagi. Dekat sangat. Macam mana? Nak nampak bahagian bawah je. Saya tak jual baju. Catwalk sikit Nami. Sudah. Tak payah. Kang ada yang tak sporting kang dia merakam, dia mengitu mengini kang. Saya juga yang kena. Saya ni nak melayankan komen aja. Lepas tu saya rasa ni tak kena kot. Dia maksudnya bergantung pada baju apa yang korang pakai lah. Itu yang paling penting lah. Okay. Bergantung pada baju apa yang korang pakai. So terpulang. Nak ambil plain, nak paling senang saya rasa hitam lah. Hitam. Okay. So untuk kaum lelaki sambil-sambil tu, itulah dia punya konsep dia peringkat travel ni. Dia tak tebal, dia kain dia sejuk, rasa dah boleh tanggal lah. Ya. Ni ada orang tengok. So ada lagi untuk yang mana baju tadi? Untuk yang wanita ada lagi nak request pakai baju apa? Rasa tak ada lah kot.